Koyak ke bang? Assalamualaikum semua. China hanya buang masa menjalin hubungan dagang dengan Malaysia kerana orang Malaysia tak ada duit? Ini naratif dangkal yang diutarakan oleh seorang wartawan dan personaliti TV Amerika, Bill O'Reilly. Ini umpama pukul anak, sindir menantu. Apabila China tidak menunjukkan sebarang kegentaran terhadap provokasi ekonomi Amerika melalui penetapan tarif yang melampau, negara Uncle Sam itu mengalihkan serangannya kepada negara-negara yang dilihat menjalin hubungan dagang dengan negara tembok besar itu. Nampaknya Amerika sedang bergelut untuk mengawal dan memulihkan kembali imej negaranya yang sedang rosak ekoran pengumuman tarif yang luar biasa ini. Pentadbiran Trump dikecam bukan sahaja oleh negara luar, malah ada dalam kalangan rakyatnya sendiri yang mempersoalkan keputusan tersebut. Dan dalam pergelutan ini, apa sahaja naratif digunakan, termasuklah naratif tidak matang seperti yang dibawa oleh Bill O'Reilly ini. Kita jawab tuduhan Bill O'Reilly ini dengan satu soalan. Malaysia antara negara yang menyediakan perkhidmatan kesihatan dan pendidikan percuma untuk semua rakyatnya. Adakah ini tanda sebuah negara yang tak ada duit? Tuan-tuan dan puan-puan, dari satu sudut, kita perlu juga berterima kasih kepada Bill O'Reilly ini. Secara tidak langsung, tuduhan beliau ini telah menyatukan seluruh rakyat Malaysia apabila kita semua, tanpa mengira kaum dan latar politik, bersama-sama menyatakan pandangan dan mematahkan hujah beliau khususnya di platform media sosial. Kita mungkin berbeza pandangan dalam beberapa hal, tetapi apabila maruah dan air muka negara kita diperlekehkan, kita akan bersatu mempertahankan bumi tercinta ini. Syabas dan terima kasih Malaysia.